Kenapa saya kata macam tu? Setengah orang bila saya kata komunis tak lawan British, British yang istiadat darurat. Cepat-cepat mereka tuduh saya komunis. Negara-negara lain merdeka, Burma merdeka, Sri Lanka merdeka, India merdeka, Pakistan merdeka, Indonesia ni bawah Belanda merdeka. Kita tak merdeka. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Selamat datang kembali buat semuanya yang kembali hadir ke channel ini, dan juga yang baru pertama kali mampir ke channel ini. Saya mohon dukungannya dari kalian semua untuk subscribe, like, share, dan komen agar channel ini makin baik lagi ke depannya. Di video kali ini langsung aja saya mau ngajak teman-teman nonton video dari channelnya yang saya tampilkan di sini. Nah, ini channelnya teman-teman, mari kita kunjungi, kita dukung, kita ramaikan channel ini agar channel ini makin besar lagi. Dan di judul video kali ini juga judulnya saya tampilkan di sini. Nah, ini judul videonya. Bagaimana video lengkapnya teman-teman? Tidak perlu banyak basa-basi lagi. Langsung aja saya putar di sini. Mari kita tonton bareng-bareng video ini. Negara-negara lain merdeka, Burma merdeka, Sri Lanka merdeka, India merdeka, Pakistan merdeka, Indonesia ni bawah Belanda merdeka. Kita tak merdeka. Kenapa? Hai Publikers, tahukah kamu, meskipun Malaysia diumumkan merdeka, di balik itu semua kemerdekaan itu hanya ada di atas kertas. Inggris mungkin tidak lagi memerintah secara langsung, tapi pengaruhnya tetap kuat. Ekonomi utama masih bergantung pada perusahaan-perusahaan British, kebijakan penting sering berjalan mengikuti kepentingan mereka, dan beberapa kawasan strategis tetap menjadi lahan pangkalan militer mereka tanpa batas waktu yang jelas. Rakyat melihat bendera berkibar dan percaya negeri ini berdiri sendiri, tetapi di balik layar, keputusan besar masih menunggu restu dari jauh. Inilah kemerdekaan yang tampak merdeka, namun sebenarnya masih berada dalam genggaman lama, halus, senyap, tetapi nyata. Dia lemah dah masa tu. Jadi dia bagi tahu pada CIA, dia pun tak tahu. Dia sebut perkataan perhaps, mungkin ini komunis. Tapi dinafikan oleh Chimping. Chimping kata bukan. Kalau komunis tak mengaku, British tak mengaku, kenapa kita lebih tahu daripada mereka? Kenapa buku teks lebih tahu daripada mereka dua ni? Mana semua yang kita rujuk? Pelik. Yang tulis sejarah komunis hak jata tu ambil daripada mana? Saya pun tak tahu. Patut tanya saya ni siapa yang tulis. Awalnya saya pun tak tahu ni. Tiba-tiba muncul British yang kata. Tapi sekarang ni orang yang simpati pada perjuangan komunis dan mereka ini kelompok ortodoks yang kata komunis hak jata, mereka dah tarik balik dah. Mereka kata sebenarnya memang komunis tak akan jata pun, dia kata, tapi komunis akan angkat senjata. Dia berubah versi macam tu. Tapi tak akan senjata lah. Komunis tak akan senjata sebab apa? Sebab komunis ni alat British, kawan British. British telah menjadikan dia sebagai scapegoat, kambing hitam untuk disalahkan. Kerana British pun takut dengan komunis ni walaupun berkawan. Dia berkawan masa lawan Jepun, dia bagi senjata. Dia bagi pingat pun kat Chimping, OBE. Megah ada gambarnya, dapat pingat. Masa istiadat darurat tu, Chimping ada di Pekan, tak silap saya, atas bas. Dengar pengumuman melalui radio, darurat diisytiharkan. Dia pun tak tahu apa-apa. Tak bersedia. Maka dia disembunyikan oleh seorang perempuan Cina dalam rumah dia, selamat dia. Tak tahu pun, tak rancang pun. Saya nak menunjukkan PKM ini baik dengan British. Dia alat penjajah. Dia ni penjajah. Kalau dapat kuasa, saya sebut tadi 14 hari. 14 hari dapat kuasa. Keluar tunjuk kekuatan dia, berbaris di tengah Pekan, di Alustar, di Johor Perak dan sebagainya. Tunjuk kekuatan. Ada orang di sini bahawa dia berkuasa. 14 hari saja beri kuasa. Tiba-tiba orang pada hari ini kata inilah pejuang merdeka. Mereka ni baik. Mereka lawan British. Padahal mereka pun sebab British. Dia ni kelompok yang mengatakan komunis pejuang merdeka. Baik, saya nak pergi pada peringkat sunat, nak cepat dah ni. Sana sini, masa tak mengizinkan. Ini kalau bercakap ni sampai malam karang nanti. Saya nak lompat sikit tentang kedudukan PAS. Perang ni pada siapa? Mengikut Freddy, perang ini namanya Colonial War. Perang jajah, perang penjajahan. Perang ni untuk jajah balik, untuk recolonize, jajah semula. Macam mana? Perangi kelompok mana satu yang nak tutup merdeka sekaligus, yang ada potensi sekaligus, sampai ke akarnya, sampai tak ada lagi pihak yang berani tutup merdeka. Darurat ni, sasaran dia adalah terhadap madrasah-madrasah, kampung-kampung Melayu yang tak serah kelompok kiri, golongan ulama yang anti komunis, semua ditangkap. Asalkan British sebut dalam laporan tersebut mereka ini membawa ancaman pada British. Darurat yang kita belajar ni, yang kita diajar di sekolah lain, yang diajar di sekolah ni versi British. Komunis tak lawan
Kenapa British tak angkat senjata? Kenapa saya kata macam tu? Setengah orang bila saya kata komunis tak lawan British, British yang istiadat darurat. Cepat-cepat mereka tuduh saya komunis. Saya ni lawan komunis penuh jiwa raga. Bila saya kata komunis tak angkat senjata lawan British, British yang angkat senjata lawan komunis, terus orang tuduh sebagai komunis. Walanu walakmu tu macam-macam dah. Dia istiadat darurat. Dia bagi alasan 3 orang majikan dibunuh dengan siput. Buku Cimping kata, kami tak keluarkan arahan suruh bunuh majikan. Buat apa bunuh majikan? Nak lawan British pergi berang-berang balai polis. Tahu betul. Kami tak terlibat dalam pembunuhan tersebut. Bila saya baca rekod British yang baru keluar, British kata dia pun tak tahu. Dah ada pelajar PhD yang buat dakwaan, tengah buat tesis. Dia bentang depan saya, Pak Rahman, dia kata, komunis inilah yang bunuh 3 orang majikan Eropah. Saya bangkit. Saya kata, mana sumber yang anda telah rujuk? Terus dia. Kerana saya tahu sumber British sebut, dia pun tak tahu. British ni sebut, masa dia terpaksa hantar laporan pada CIA, Special Branch British, dia terpaksa report pada CIA Amerika ni. Kerana dia kena buat keputusan, mesti restu Amerika. Dia tak boleh lihat dia ini sebagai penjajah, tak tahu kejahatan dia. Tak pernah kita suruh British ni minta maaf, kita suruh Jepun yang minta maaf kerana kejahatan. Dia dilindungi. Dia nak hapuskan gerakan tutup merdeka, tak boleh. Dia dah perjanjian dengan PBB. Satu dunia ni senang tunggu tanah Melayu merdeka. Di Afrika keluar akhbar. Sana merdeka, mereka kata, kenapa tanah Melayu tak merdeka? Di Afrika ni tanya dalam akhbar. Burhanuddin ni dah tahu dah. Orang di sini dah tahu dah. British ini tunggu bila-bila masa beri kemerdekaan. Bersedia dah. Sebab tu tubuh parti. Tapi British tak mau beri. British fikir alasan apa nak gunakan? Alasannya adalah komunis. Dengan sebut semua yang lawan dia ni komunis. Ulama itu komunis. Kiri komunis. Kemudian ditambah lagi alasan, komunis ni bukan komunis dari China. Komunis dari Soviet. Komunis dari Soviet ini ada masalah dengan mereka. Komunis dari China tak ada masalah. British okey. Tidak ada hubungan baik. Guna alasan Soviet pada masa Perang Dingin. Mereka takut. PBB takut. Maka dia istiadat darurat. Tak ada orang peduli pun. Semua sokong. Menyebabkan British boleh kekal di sini kerana lawan komunis. Lawan komunis ni tahun 80-an ada lagi. Tahun 60 habis, sambung balik tahun 80-an. Jadi dunia senyap. Ada seorang pengkaji nama dia Frank Freddy, saya sebut tadi. Dia kata istilah darurat ni pun kita kena tipu. British ni cerdik. Dia tak guna istilah perang. Dia guna istilah darurat. Darurat ni dia suruh orang masuk rumah. Perang ni dia keluar rumah, cari orang. Apa yang British lakukan pada masa darurat ni, masa dia istiadat darurat atas alasan komunis, dia hantar tentera, hantar kereta kebal, hantar pesawat. Panggil dari New Zealand, panggil dari Australia, ganyang komunis habisan. Target dia 2 minggu saja selesai. Tapi dia tak berjaya. Kerana tak ada sokongan awalnya. Tapi yang pentingnya di sini ialah darurat ini untuk tunjuk British itu baik. Dalam buku teks kita ni, darurat ni menjadikan British itu baik, hero. Kerana nak amankan keadaan. Sebenarnya dilancarkan perang. Perang ni yang lawan British. Maka dihapuskan. Bila dihapuskan, lahirkan satu kelompok birokrasi ganti pembesar ni. Birokrasi ini British. Orang Melayu tapi jiwa dia British. Orang sebut sebagai Anglophile. Tak boleh hidup tanpa British. Itu yang menyebabkan bila British mahu beri merdeka, mereka senok. Mereka kata kita berjuang, kita mahu British kembali dan kembalikan kita kepada era belum Perang Dunia Kedua. Mereka ni berjuang nak kembali sebelum zaman Jepun balik. Baik dengan British, tak ada masalah, tak ada isu. Itu yang diperjuangkan oleh Datuk On pada masa itu. Salah mereka, kenapa? Kerana mereka telah dikuasai, dididik. Datuk On ni, dia ni sampai tak boleh cakap Melayu pun. Cakap Melayu. Tapi balik ke sini baru dia boleh cakap Melayu. Macam tu sekali. Dan saya nak ceritalah, tak ada kait dengan siapa-siapa. Ada berkait sebenarnya. Daya masyarakat dahulu, elit-elit ni budaya rosak. Menyebabkan PAS ini muncul. Bukan kat Anglophile itu saja. Daya dahulu beret. Pakai beret. Disco, joget ni, macam tu. Mesyuarat dengan ustaz-ustaz ni. Idabir, pudi, loteri. Macam tu lah. Sehinggalah Lamak ni pun tak tahan. Dan akhirnya keluar. Daya macam tu, British. Itu pentingnya ulama' pada masa ni. Pelacuran biasa. Ada andu pun ada. Macam-macam jenis. Yang ulama' ini duk berjuang ni benda macam ni lah. 1900 dah jadi macam ni dah. Mereka berjuang untuk baiki masyarakat. Untuk bendung elemen macam ni. Tapi akibat daripada perjuangan mereka ni, British sangat marah pada kelompok ni. Sekat. Boleh masuk dah akhbar-akhbar cerita tentang perjuangan orang Islam lawan penjajah di luar. Ada undang-undang yang menyekat. Pergi masjid pun tak beri tauliah. Kalau beri tauliah pun ada special branch penuh masjid. Akak tak betul sikit sebut politik, boleh dipecat, boleh dibuang. Itu berlaku.
Tubuh parti lagi tak boleh. Jadi golongan agama ni kalau kaji peringkat awal ni, dia macam tak ada. Kali sejarah ni, saya kata balik luar negara ni, dia pulang dia nak kaji, kelompok mana yang muncul? Kelompok rapat dengan British. Negara-negara lain merdeka, Burma merdeka, Sri Lanka merdeka, India merdeka, Pakistan merdeka, Indonesia ni bawah Belanda merdeka. Kita tak merdeka. Kenapa? Alah, binti mahu kekal di sini kerana kekayaan di sini. Perkenalkan Millennium. Dia mahu satu pihak saja sokong dia. Pihak itu sokong dia tanpa dah tahun 57. Kalau pihak ini tak sokong, 45 itu terus merdeka. Dia perlu satu pihak saja. Mula-mula dijangka orang bukan Melayu akan sokong, beri kerakyatan bukan Melayu. Rupanya orang Melayu, orang bukan Melayu tak mahu, tak terima. Mereka ni ada negara masing-masing lagi. Akhirnya yang terima ialah orang Melayu. Dan kekal penjajah British sampai 57. Antara yang paling lambat. Setelah segala kekayaan dikau oleh British bincang ini, kita ni sebagai sterling area untuk mengisi dollar gap. Untuk dikau kekayaan, ubah dalam bentuk dolar, bayar hutang pada mereka. Selesai yang tu. Selesai yang tu. Yang itulah baru diberi kemerdekaan. 57. Itu pun tidak lengkap. Ini sejarahnya. Sejarah kita ni. Kalau anda macam saya belajar, anda rasa macam mana? Saya tak boleh bincang benda ni secara detail. Ada masalah. Orang tak suka. Sejarah. Di Pulau Pinang ni saya tak boleh dah bagi kuliah sejarah di masjid. Tak diberi tauliah. Atas alasan sejarah ini bahaya. Tak boleh, kena jaga hati orang. Macam tu sekali. Kita dalam sejarah ni dihina, diaib macam-macam. Tak ada segi perjuangan sejarah ini dikongsikan, dirampas, hilang hak. Okey saja, tak ada masalah. Boleh dikata tak dijajah lagi. British miskin kan. Dasar British masa dia jajah, satu dasar yang penting ialah miskinkan peribumi. Suruh mereka jadi nelayan. Suruh mereka tanam padi. Tak boleh mereka tanam getah. Tanam getah tangkap. Tiba-tiba orang tulis tentang Melayu. Melayu malas. Mereka ini pedagang-pedagang asalnya. Pembesar-pembesar tu pemilik lombong. Semuanya dihapuskan. Di Perak ni dengan Ibrahim ada Larut. British sapu tangan di Larut ni kerana Perak tu kaya dengan lombong. British sapu tangan di Perak ini untuk kuasai Larut. Segala proses penipuan itu tak ada dalam buku kita. Tak ceritakan. Buku tentang Perak cerita tentang apa yang difikirkan oleh British tentang kita. Pada era kolonialisme di Malaysia, banyak catatan sejarah disusun bukan berdasarkan kebenaran, tetapi demi kepentingan penguasa. Sebagian raja-raja Melayu bekerja sama dengan British untuk menjaga kekuasaan dan keuntungan mereka. Untuk membenarkan tindakan itu, sejarah kemudian diarahkan agar Partai Komunis Malaya muncul sebagai musuh utama. British menggunakan ancaman komunis sebagai alasan untuk memperkuat kontrol, menguasai sumber daya, dan menjalankan kebijakan yang menguntungkan mereka. Sementara itu, kerja sama dengan sebagian elit lokal dibersihkan dari kritik dalam narasi resmi. Akhirnya, rakyat hanya menerima versi sejarah yang sudah dipilih. British terlihat sebagai penyelamat, raja-raja Melayu tampak tak bersalah, dan komunis dijadikan kambing hitam. Padahal kenyataannya, banyak langkah di masa itu dilakukan terutama untuk menjaga kepentingan British, bukan demi rakyat. Bahkan dengan manipulasi sejarah, banyak rakyat Malaysia menganggap British bulan sebagai penjajah. Aneh kali mereka ini. Ya, videonya teman-teman, bagaimana pendapat teman-teman semua tentang video ini? Langsung aja, saya tidak basa-basi karena saya tidak bisa banyak berkomentar di video ini. Saya serahkan kepada teman-teman semua untuk berkomentar di kolom komentar. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton video ini sampai akhir. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyampaian isi konten ini. Dan silahkan kunjungi channel original video ini yang sudah saya tuliskan linknya di kolom deskripsi. Saya tutup video ini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.